Jadi maknanya bab hukum menggunakan bekah ni, bekah ni ialah mah perak, wak gelah tak boleh, wak pinggang tak boleh, wak talang tak boleh, letak dalam gerobak pun tak boleh. Hak bolehnya ialah orang puang, wak rata, wak gelang, maknanya hak tu boleh. Adapun kita tak boleh nak buat gelah, nak buat cicing ke untuk kita, tak boleh. Yang kedua ialah menggunakan bekas yang ditampal dengan emas atau perak. Ni hak berlubang. Berlubang pak nak tapal, tu tapal dengan benda, tapal dengan emas. Boleh ke tak? Tapal dengan perak. Jika sedikit dan bukan untuk tujuan perhiasan, maka hukumnya haram. Tepek sikit je ni, apa yang dia panggil gelah kita ni, bukan daripada perak, bukan daripada emas, daripada tembaga ataupun daripada nekel. Tiba-tiba cari nak tapung, tak ada benda dah. Katakanlah ia buat andayang. Ulama-ulama fiqh ni dia buat andayang. Ada juga orang kita tanya buat andayang bab ambil air semayang. Tunggu nak tanya ni, ambil air semayang, kepala kena basuh, lagu mana basuh? Kabarlah basuh gini. Dah kalau ada tanduk, dia tanya ada tanduk pula dah. Dia tanya. Jadi ada kat ustaz ataupun tok guru lama-lama bijak-bijak kata gini kata, biar tumbuh dulu tanduk. Betul mari dia tanya mula, biar tumbuh tanduk dulu. Ada kat jawab gitu. Ya tumbuh dulu tanduk tu, mari mula tanya. Jadi maknanya dia kata sini, jika sedikit dan bukan untuk tujuan perhiasan. Tak bolehnya perhiasan lah. Biarlah kita orang kaya pun, maknanya tak payah lah. Tak payah buat nyombong-nyombong lah maknanya. Hatta orang pakai kereta-kereta besar comel pun, walaupun bukan emas perak pun, kalau buat nyombong tak boleh. Dah ni hak emas, hak emas dah buat nyombong tak boleh, dah buat nyombong pun tak boleh juga. Kalau hak pakai kereta comel-comel tu, kalau buat nyombong tak boleh. Dah nyombong duk kat mana? Dalam hati. Dah tahu ke kita? Kita tak tahu. Boleh tuduh ke kita? Sombong muka kereta. Tak boleh. Tak baik kita tuduh. Tapi kalau sombong, dosa lah. Nabi sebut dalam hadis, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Sesiapa yang merendah diri kerana Allah, Allah Ta'ala mulia dia maknanya. Hadis diriwayatkan daripada Bukhari, daripada Asim bin Ahwal yang bermata juling. Katanya, dia ni mata juling. Katanya, ra'aitu qadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda Anasin ibni Malik. Ni cerita daripada Bukhari Muslim, daripada Bukhari, cerita Asim. Dia kata, aku pernah melihat Nabi SAW di sisi Anas bin Malik. Anas bin Malik, saya rajin ceritalah. Anas bin Malik ni seorang sahabat perawi hadis. Mak dia ni Ummu Sulaim nama. Umur dia 10 tahun. Dia tahu rumah Nabi. Dia ni janda. Tak ada ayah, tak ada suami. Suami dia lari. Suami dia Malik, Anas bin Malik. Dia tak mau masuk Islam. Nabi mari Madinah, dia lari, tak mau masuk Islam. Dia lari ke Syam, mati di sana. Akhirnya Ummu Sulaim dia kahwin dengan Abu Talha. Jadi mak dia ni sayang ke anak, dia pun susah ambil manah ni. Dia kata sama Nabi, ya Rasulullah, saya nak minta Nabi Rasulullah buat dia panggil khadam untuk tolong-tolong Nabi. Dulu air pahit tak ada, nak air, nak buang air ke, Anas lah pergi cari. Anas pergi cari batu, Anas nak buat kesak nak buang air besar ke air kecil, nak kesak lah. Dia panggil istinja. Istinja ni dengan batu boleh, dengan air boleh.
Satu ketika pernah anak ni cari-cari batu, yang bahang tahi tu. Tahi unta. Tahi unta tu macam ke batu juga. Oh, molek baksa ni. Ngesak molek macam roti kerah tu, macam lama tu. Bagi kat Nabi, Nabi kata, "Oh ni tak boleh anak. Oh ni tak boleh Oh ni najis. Najis nak kesak najis tak boleh. Ambil air kecing contohnya. Wak jiru, air kecing nak basuh tak boleh. Begitu juga nak cegah mungkar. Orang buat dosa, kita nak cegah dosa dia dengan mungkar juga. Tak boleh. Tak boleh. Contoh dia buat dosa. Dia minum arak. Kita mari celaka mu setan bapak dajjal. Dosa pula kita. Dia dosa dah minum arak. Dosa lah minum arak. Kita ni patutnya boleh pahala tegur dia. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita pergi tegur dengan air kecing. Maknanya tegur dengan tahi, tegur dengan najis, tegur dengan maki, tegur dengan kata dajjal ke dia. Kita masuk neraka. Minum arak dah minum arak. Ya minum arak. Dia masuk neraka minum arak, kita masuk neraka maki orang. Allah comelnya maknanya. Bak najis itu juga. Ni tahi ayam, ambil air kecingnya, beru buat jiru. Ada tahi ayam. Pergi basuh dengan air kecing. Mungkar gitu juga. Mungkar. Kita nak hapus mungkar. Ya minum arak, kita pergi celaka dia, kita pergi cerca dia, kita pergi hina dia, kita pergi maki dia. Allah, dosa pula tajuk tu kita. Dah gitu asal orang ni nak awana. Macam anak kita deki. Anak kita deki nak awana. Nasihat, pihak kata nasihat. Payah budak ni ambil sadak kat linga. Peruh kat linga, putus linga misalnya. Nak suruh jadi baik. Mana boleh jadi gitu? Dah jadi baik, Ustaz. Lepas pada tu baik. Tak boleh. Dia panggil tidak menghalalkan cara. Terpaksa melalui proses dia. Orang nak masak nasi pun proses dia. Kena bawa air, kena basuh. Tak boleh buat gaduh-gaduh. Ikut kaedah dia. Orang tanam padi, kena ikut proses dia. Fitrah dia panggil, norma dia gitu. Tak boleh kita nak paksa dia maknanya.